Okay gang, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat comparison video. Ini Honda Accord 10 generation lah. Dia dah ada 360 lah. So kita akan compare 360 yang Honda bagi untuk Accord ni dengan 360 aku pasang. Siapa lagi clear, siapa lagi user friendly, korang boleh tengok. Okay lah, sekarang kita test. Kalau dalam gelap kita tengok. Masuk kereta. Okay, kita dah start. Tengok, kita masuk gear reverse. Ni belakang. Kita tengok depan pula. Okay, ni depan Sekarang kita try reverse belakang dulu. Tengok view panoramik dia ni. Ni bukan panoramik lah, ni multi view lah. Dia tak bercantum dia punya view tu. Okay. Lepas tu tengok apa yang korang ada choice. Besarkan macam ni. Kalau korang masuk D, nampak? Tu. Dia hanya ada ini saja. Ni wide angle. Ni besarkan. Atau ni tayar kiri kanan. Okay. So itu saja. Cuma mudah dia boleh tekan button kat sini lah. Okay, kejap lagi kita akan try compare dengan yang aku pasang pula. Sama sensor ada naik juga. Okay, ni dekat jalan taman aku lah. Dalam keadaan ada lampu jalan. Ini gambar dia. Kita try Civic pula. Okay, ni aku pasang Civic. Tengok lagi besar skrin dia. View pun bercantum. Nampak? Pun sama, banyak angle korang boleh touch. Boleh tengok kiri kanan tayar depan macam Honda pun ada. Part tayar pun ada. Tayar belakang pun ada. Ok, ni nak reverse lah. Kita tengok macam ni pun boleh. Ini dalam keadaan gelap sama. So sama, sensor depan pun trigger radar. Line pun bengkok juga macam Honda. Kita reverse. Tengok siapa lagi terang. Memang ini lagi terang kan. Ini siap. Tak ada distortion lah dia punya pixel tu. Memang clear punya. Ada 3D lagi radar. So ni view dekat jalan lah. Memang lagi clear. Boleh nampak detail. Okay, compare dengan tadi, siapa lagi clear? Ni belakang crop. Ni wide angle. Depan. Okay, ni tayar. Siapa lagi clear? Okay, so itu saja kita nak buat comparison original dengan aftermarket 360. Mana lagi berbaloi, mana lagi clear. Ni siap ada mode panoramic 360 semua ada. Ambil mode ni.
Memang beza ke. Tak cukup. Okey, siapa yang berminat untuk kereta Honda boleh buat lah. Sini siap ada button ya. Tekan, buka. Tekan lagi boleh pilih. Tekan lagi dia boleh tukar yang view lagi. Tekan dan hold lama-lama, dia tutup. Dia pun ikut lampu. Okey, memang sangat mudah. Tekan, menyala 360, gambar pun clear. Okey, itu saja comparison. Siapa berminat boleh rujuk untuk semua kereta Honda.